Kata para ulama, manusia yang paling sekejap yang berdiri di pada mahsyar adalah selama 50,000 tahun. Tidak ada seorang pun yang berani estimate berapa lama kita akan berdiri di pada mahsyar. Kata para ulama, manusia yang paling sekejap yang berdiri di pada mahsyar adalah selama 50,000 tahun. Dan obviously bukan kita orangnya. Hari ini kalaulah kita berdiri selama 1 jam, bagaimana mungkin kita mampu berdiri? Lepas 1 jam, kenapa? Haji dah start hypo. Mana coklat bagi Milo? Tapi di pada mahsyar kita akan berdiri. Kita dipaksa, ayat yang sesuai, kita dipaksa oleh Allah berdiri selama 50,000 tahun. Itu pun orang pertama dipanggil oleh Allah adalah Nabi Nuh alaihi salam. Hidup kita hari ini, kita akan diseksa, kita akan disoal oleh Allah. Hari ini manusia paling takut dengan apa? Manusia paling takut dengan audit. Masuk musim audit semua gelabah. Kenapa stay back? Audit boh. Kan? Kita risau setiap perkara yang kita buat ada kesalahan. So begitulah kerisauan manusia ketika mana nama mereka dipanggil. Bayangkan Nabi Nuh 950 tahun kerjanya sahaja, Allah akan buka cerita Nabi Nuh daripada dia balik sampai dia meninggal. Berapa lama usia Nabi Nuh? Berapa lama Nabi Nuh akan disoal oleh Allah? Habis tu kita, yang tadi kawan saya nak hidup 100 tahun, berapa lama dia akan berdiri di hadapan Allah dengan Allah membuka helai demi helai apa yang dikerjakan di atas dunia. Tapi satu momen yang menggembirakan manusia ketika itu adalah Allah akan menunjukkan pahala dan dosa kita ketika itu. Allah akan zahirkan bagaimana kita nampak meja pada hari ini, begitulah kita akan nampak pahala, begitulah kita akan nampak dosa. Dan pada saat itu kita ingat apa yang pernah kita buat. Even though kita pernah sedekah RM10, kita akan ingat RM10 itu. Even though kita pernah sedekah dengan tak sengaja 10 sen, kita akan ingat perkara itu. Apabila kita melihat dosa yang berada di hadapan kita, kita tahu setiap dosa ini datang daripada perbuatan mana. Baru sebentar tadi aku kutuk ustaz yang bercakap ni, dosa dia ni. Dan ketika mana Allah tunjukkan pahala kita, kita ingat pahala ini datang daripada ibadah yang mana. Tapi ketika mana kita tengok pahala yang sangat banyak, kita tanya kepada Allah, wahai Allah, pahala ni sangat banyak wahai Allah, tapi pahala ni datang daripada mana wahai Allah? Aku ingat pahala sedekahku, aku ingat pahala solatku, aku ingat pahala hajj aku ingat pahala umrahku, tetapi pahala yang banyak yang di sebelah ni, pahala apa wahai Allah? Allah kata, inilah pahala puasa kamu wahai fulan. Setiap manusia ketika itu mengukirkan satu senyuman yang sangatlah lebar kerana mereka yakin aku akan masuk syurga. Tapi ada satu momen lagi manusia risau, manusia yang paling muflis di pada mahsyar. Ketika mana Allah selesai hisab kita, mengatakan ini pahala ibadah kamu, ini pahala puasa kamu, tiba-tiba Allah membuat satu laungan yang mengejutkan setiap manusia ketika itu. Laungan itu sehinggakan menyebabkan manusia yang mendengar mereka akan terduduk. Laungan itu menyebabkan mereka berpeluh kerana ketakutan. Ketika mana nama kita dah pun dihisab oleh Allah, dah dibuka buku amalan demi buku amalan, dah dizahirkan pahala, dizahirkan dosa, tiba-tiba kita menyangka aku akan masuk syurga kerana pahala ibadahku banyak, puasaku banyak. Tiba-tiba Allah membuat satu laungan, wahai penduduk mahsyar, siapa di antara kamu yang ada hutang dengan fulan bin fulan, yang ada urusan fulan dan bin fulan, datanglah ke sini. Dan kata Abdullah ibn Mas'ud, berbondong-bondong manusia datang ke depan. Di antara mereka mengatakan, wahai Allah, di depan aku ini wahai Allah, ibuku dulu wahai Allah, ibuku dulu wahai Allah tak pernah menegurku ketika mana aku melakukan sesuatu kemungkaran. Ibuku tak pernah menegurku ketika mana aku meninggalkan solat. Ini wahai Allah, si ayahku dulu wahai Allah, dia tak pernah menegurku ketika mana aku meninggalkan solat dan puasa kerana-Mu.
Sebab itulah ulama sebut di padang mahsyar Allah menghilangkan rasa kasih dan sayang sesama kita. Tak ada lagi rasa sayang ketika itu. Tidak ada rasa kasih dan kasihan kepada ibu dan ayah kita ketika itu. Jadi kalaulah kita hanya semata puasa semata-mata, mengumpulkan harta semata-mata untuk berpuasa kerana Allah, tapi dalam keadaan kita meninggalkan urusan dengan manusia, hablum minallah wa hablum minan nas, begitulah keadaan kita pada suatu hari nanti. So kalaulah ada di antara kalian yang ada niat nak curi kasut saya, terjumpa daripada mahsyar. Kerana hidup kita ni tak boleh nak lari urusan dengan Allah. Walaupun mantap urusan kita dengan Allah, kita jangan lupa urusan kita dengan manusia. Sebab ada satu keadaan yang Nabi sebut ni, kalau sempat lagi 5 minit, boleh lagi? Ya. Sikit lagi. Ini peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ini yang menyebabkan di antara perkara yang saya terkesan. Kerana dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Anas ibn Malik datang bertemu dengan Nabi. Abu Hurairah datang bertemu dengan Nabi. Mereka tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dalam Isra' dan Mi'raj, apa perkara yang kamu boleh kongsikan dengan kami?" Kata Nabi, "Aku ketika mana diperlihatkan dalam neraka Jahannam, sangat banyak manusia duduk dalam neraka Jahannam. Ketika mana yang dah pun dimasukkan dalam neraka Jahannam, mereka duduk dalam neraka Jahannam, berdiri dalam neraka Jahannam. Ahli neraka mendapati ada sekumpulan manusia yang baru saja nak dimasukkan dalam neraka Jahannam, tetapi mereka tak dimasukkan seperti itu. Malah mereka dipegang lalu dipusingkan tubuh badan mereka. Dipusingkan sehingga kan perut mereka pecah, terburai, mengeluarkan kidney, mengeluarkan liver, mengeluarkan usus. Keluarkan isi perut yang berada dalam perut mereka. Ahli neraka yang duduk dalam neraka bertanya sesama mereka, siapa golongan lelaki itu? Siapa golongan perempuan itu? Teruknya diuji oleh Allah, teruknya azabnya daripada Allah. Siapa golongan itu? Golongan itulah saya nak bagi tahu. Nanti kita akan sambung. Golongan itu, kata Nabi, ketika mana mereka dipusing oleh Allah sampaikan terburai perut mereka, lalu mereka dicampakkan oleh Allah. Ahli neraka yang sedia ada mengatakan, teruknya kumpulan ini. Bila mana mereka masuk dalam neraka, ahli neraka menolehkan pandangan mereka kepada ahli yang terburai tadi. Ustaz, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tok Imam, maksud dia apa? Ayah. Kata para ulama, ketika mana ahli neraka bertanya kepada kumpulan tadi, apa yang ustaz kerjakan di atas dunia sampaikan begitu azab yang ustaz kena? Maka kata si ustaz tadi, ketika mana aku duduk di dunia, aku menyibukkan urusanku mengajak manusia melakukan kebaikan, tapi aku meninggalkan kebaikan. Aku menegur manusia untuk meninggalkan kemungkaran, tapi akulah orang yang melakukan kemungkaran. Maka pada hari ini aku diazab oleh Allah dengan memalukan. Ulama bahas, kumpulan ini bukan hanya ustaz, termasuk manusia yang selalu mengajak manusia lain melakukan kebaikan dan menegur kepada kemungkaran. Siapa? Ibu dan ayah. Kita menyuruh anak kita supaya solat, tapi dalam keadaan kita tak solat pun termasuk dalam kumpulan ini. Kita menyuruh anak kita supaya berbuat baik dengan orang tua, tapi kita orang yang menunjukkan kurang ajar dengan orang tua. Kita mengajar anak kita supaya menutup aurat, tapi kita dua dalam satu. Subhanallah. Jadi itu saja kuliah kita pada hari ini. Jangan buat muka nak dengar lagi. Saya pula takut nak berhenti. Tadi haji takut nak mula, takut nak berhenti pula. Boleh saya berhenti InsyaAllah. Kesimpulan, biasa kuliah saya ada kesimpulan. Kerana apa? Kerana haji, biasa geng-geng lelaki ni bila mana tanya kita cerita apa, entahlah ustaz, apa ustaz cerita tadi. So at least ada kesimpulan nak bawa balik ke rumah esok. Kesimpulan yang pertama yang saya kongsikan pada hari ini, apa yang disebut oleh Allah, kehidupan kita pada hari ini adalah satu pitaran. Hari ini kita masih lagi semangat untuk beribadah, ada lagi tenaga untuk beribadah. One day kita melihat golongan tua pada hari ini tak mampu nak beribadah, kita akan jadi seperti mereka. Yang kedua,
Kematian anytime akan datang kepada kita sebenarnya. Saya melihat kematian di depan mata saya banyak sangat, dan kebanyakan kematian yang berlaku pada hari ini kematian yang tak dirancang. Adakah yang dirancang? Ada kematian yang dirancang. Kalau saya cerita 1 jam 30 minit, ini betul, saya jujur, kematian yang dia tahu hari kematian mereka. Lain kali lah. Banyak kematian yang tak dirancang. Maknanya apa? Kematian yang mengejut dalam kalangan kita sedang berlaku pada hari ini. Tahu-tahu meninggal. Hari ini ramai orang meninggal disebabkan aksiden. Hari ini ramai orang jaga makan sebab takut kena kencing manis and dia mati. Ramai orang jaga makan takut kena serangan jantung, takut mati serangan jantung, tapi Allah pilih dia mati disebabkan kemalangan. Hari ini saya duduk di atas jalan, bukan duduk di atas jalan, saya drive kereta lebih 90 kilo satu hari. So possibility untuk kemalangan itu tinggi, sebab makin banyak duduk di atas jalan, makin banyak kemalangan berlaku, makin tinggi risiko akan kemalangan. Tapi ada kumpulan manusia, Allah tak pilih kamu mati disebabkan kemalangan, disebabkan ketakutan kamu mati, tapi Allah memilih disebabkan bukan ketakutan kamu, Allah memilih tiba-tiba kena serangan jantung. Sebab susah kita nak predik macam mana kematian dan bagaimana kematian kita. Dan yang ketiga, kita nak masuk Ramadan, jangan kita sia-siakan bulan Ramadan. Allah pilih kita masuk bulan Ramadan ada sebab. Allah pilih kita pakai kopiah dan pakai telefon pada hari ini ada sebab. Kenapa Allah pilih kita menjadi orang Islam? Ada sebab. Cari sebab. Dan kenapa Allah memilih kita diberikan rezeki yang baik, circle yang baik, isteri yang baik, suami yang baik? Ada sebab. Dalam keadaan Allah tak pilih orang lain dapat suami yang baik, dapat isteri yang baik, dapat pasangan yang baik, dapat kerja yang baik, tapi Allah pilih kita. Ada sebab. Yang keempat, sebelum masuk Ramadan, persiapkan diri kita. Jangan tunggu Ramadan baru kita nak bersiapkan diri, sebab kita tak tahu adakah kita sempat masuk Ramadan ataupun tidak. Aku kuliah Azhar, sampai sini saja kuliah saya pada hari ini. Saya mohon maaf kepada pihak pengajuk, dan terima kasih kepada Takaful Malaysia kerana sudi jemput saya. Tak tahulah kenal daripada mana, mungkin terserempak, mungkin pernah jumpa ke. Terima kasih banyak atas jemput.